5 company F&B yang famous tapi rugi pada tahun 2025. Nombor 5, Old Town White Coffee. Mula sebagai jenama kopitiam yang famous dengan konsep kopitiam moden dan siap masuk retail produk kopi lagi. Tapi bila competition makin banyak dan trend pun berubah, outlet Old Town White Coffee ni makin susah nak tarik crowd. Dan pada tahun 2025, Old Town White Coffee ni mengalami penurunan keuntungan dan margin diorang pun makin kecil. Ini menunjukkan yang ada tekanan kuat dalam industri F&B. Nombor 4, Chicken Rice Shop. Mula sebagai jenama nasi ayam yang sangat popular. Boleh katakanlah outlet diorang ni akan ada di setiap mall seluruh Malaysia. Masalah datang bila kos operasi makin meningkat dan trafik dalam mall pun dah tak macam dulu. Yelah, sekarang kan dah zaman online. Call Grab je, makanan dah sampai. 2025, tarikat diorang ni dah catat kerugian berjuta ringgit. Walaupun brand Chicken Rice Shop ni masih dikenali ramai. Nombor 3, Sushi King. Masa awal dulu memang boom dengan konsep makanan Jepun yang affordable. Tapi bila kompetitor semakin banyak, expectation daripada customer pun makin meningkat. Terus company diorang ni dah mula slow. Nombor 2, Three Life. Di mana diorang ni grow terlalu laju. Lagi-lagi lepas diorang keluar daripada franchise lama. Korang tahu tak apa? Korang pergi search, tulis kat ruangan komen. Three Life ni diorang buka cawangan secara besar-besaran. Sampailah satu tahap turning point diorang bila cost expansion dan operasi semakin meningkat. Ini menyebabkan tekanan keuntungan dengan kerugian operasi di bahagian tertentu. Walaupun overall brand ni masih kuat. Tempat pertama, QSR Brand. Di mana KFC dan Pizza Hut antara nama besar syarikat fast food di Malaysia di bawah QSR. Tapi diorang ni pernah kena tekanan besar dari segi sentimen pengguna dan juga kos. Ada tempoh juga di mana performance diorang ni drop dan mengalami kerugian puluhan juta ringgit sebelum diorang recovery. Tahun 2025 memang menunjukkan fasa pemulihan bagi syarikat QSR, tapi fasa rugi tu memang memberi impak yang besar pada syarikat diorang. Point dia simple, besar mana pun syarikat tu, kalau tak ikut perubahan market, tetap boleh jatuh rugi. Dalam F&B bukan susah nak naik, susahnya nak kekal relevan. Cuba korang komen, brand besar mana lagi yang rugi tapi saya tak sebut dalam video ni. Dan jangan lupa follow kami, Angelus Pakar Cukai. Ingat cukai, ingat Angelus.